tuan-tuan nak berwakaf, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk arwah keluarga kita, mak ayah kita, suami isteri kita yang mungkin dah kembali ke rahmatullah, inilah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tapak pembinaan Masjid Karya Bandar Seri Astana, Sungai Petani. Saya nak bawakan pada tuan-tuan satu kawasan yang insya-Allah akan menjadi mercu tanda yang sangat hebat, sebuah masjid yang sangat hebat, yang saya nak mengajak kepada semua tuan-tuan untuk sama-sama memberikan sumbangan, memberikan sesuatu infak untuk pembangunan masjid yang memberikan manfaat kepada ribuan penduduk di Bandar Seri Astana, Sungai Petani ini. Masjid Karya Bandar Seri Astana ini insya-Allah boleh memuatkan kira-kira 2,000 jemaah. Dan sebelum ini mereka bersolat di surau, dan di bawah karya masjid ini ada 6 lagi surau yang bernaung di bawah karya masjid. Jadi tuan-tuan, ini adalah masjid utama nanti, dan kawasan yang luas saya dah tengok plan dia macam-macam kemudahan yang disediakan di sini. Dan yang paling saya suka ialah tempatnya berada di atas bukit tinggi, kawasan paling tinggi di sini, dan telah pun dibina curucuk, telah pun siap BIM, dan insya-Allah pembinaan akan terus bermula selepas ini dengan rancaknya. Dan kos yang diperlukan untuk pembinaan masjid ini sekitar 11 juta ringgit Malaysia, dan setakat ini kita ataupun pihak masjid hanya dapat mengumpul RM2 juta sahaja. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan untuk kita mengambil peluang, sama ada kita nak derma, nak wakaf, nak infak dan sebagainya boleh. Bukan kata nak banyak pun, kalau kata RM1 pun, kalau kata RM1 lah. Tapi takkan RM1 pula. Ini adalah pahala yang berpanjangan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita membina sebuah masjid, walaupun batunya saja pun Allah Ta'ala gantikan untuk membina sebuah mahligai di dalam syurga. Saya yakin tuan-tuan, masjid ini dengan pengurusan yang bagus, dengan jawatan kuasa yang bagus dan karya yang bagus, yang dikelilingi oleh orang-orang kita ramai di sini, masjid ini akan memberikan kebaikan, manfaat dan digunakan sepenuhnya oleh masyarakat di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak berwakaf, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk arwah keluarga kita, mak ayah kita, suami isteri kita yang mungkin dah kembali ke rahmatullah, inilah peluangnya. Saya mengajak untuk anda sama-sama berinfak, sama-sama berwakaf untuk pembinaan Masjid Bandar Karya Seri Astana. Nak sebut pun lupa tuan. Masjid Bandar Karya Seri Astana ini insya-Allah mudah-mudahan ianya akan berkekalan pahalanya sampai hari kiamat.